Orang berjaya cari jalan, orang lemah cari alasan. Apa beza orang yang berjaya dengan orang yang kekal di tempat yang sama? Orang lemah dia cari alasan, orang yang bertanggungjawab dia cari jalan. Ramai orang cakap nak berjaya, tapi bila dia uji sikit saja mula mengeluh. Saya tak ada masa, saya tak ada duit, saya tak pandai cakap. Tapi orang yang benar-benar nak ubah hidup, dia tak fokus pada kekurangan, dia fokus pada penyelesaian. Dia percaya kalau terus diberi alasan, dia akan kekal di tempat yang sama. Alasan takkan ubah hidup kita. Tindakan yang konsisten, itu yang bawa hasil. Cepat komen, saya pilih jalan bukan alasan. Kalau anda tengah usaha, jadi versi terbaik diri anda. Atau pergi profil Dennis, klik link bio, let John Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda untuk kongsikan jalan yang mungkin sesuai dengan anda. Let's join Dennis.